Okey, baru-baru ni aku pergi sekolah anak aku untuk hari sukan. Macam biasalah bila kita pergi aktiviti panas ni, aku mesti akan bawa kipas dan aku akan bawa kipas yang paling baik aku ada dalam aku punya mari tu. So ni adalah kipas yang paling baik aku ada. Nak jadi cerita, sebabkan aku pakai kipas ni, ada satu aunty ni dia datang approach aku. Sebab apa aku assume dia aunty, sebab dia kata dia tengok cucu dia lah. Parent cucu dia tu tak boleh nak datang, so dia ganti. So dia datang approach aku. Aku macam dalam pelotok bila orang datang kat kita ni, dia mesti ada something ataupun kenapa dia sembang aku bukan orang lain. Mungkin kita ada aura orang kata. Tapi aku mencari kat mana yang buatkan dia tanya aku tu. Jadi bila sembang-sembang dia tegak aku punya kipas ni. Dia kata, "Wah, you punya kipas tu mahal kan?" Aku cakap, "Uish, mana ada nanti?" Dia kata, "I know lah. Sebab I tengok dia punya son beli." Dia kata, "Sampai 400." Aku cakap, "Oh, 400." Sebab aku beli 50% diskaun. Aku boleh tengok beg kuning. Memang tengah murah masa aku beli tu. Dan dia baru tengok aku pakai satu. Dia tak tengok aku ada dua. Kalau tak dia mesti tanya, "Ni kerja apa ni sampai dua beli kipas 800?" Dia kata. So aku macam cuba mencari jalan untuk tak kantoi yang kata aku beli ni masa harga diskaun. Aku cakap, "Oh, tak ada lah nanti. Saving lah duit sikit-sikit, mau beli kipas mesti beli yang elok punya." Dia kata, "Oh, betul-betul. I tengok ini kipas dia punya angin memang sejuk dan dia punya kualiti sangat baik." Aku cakap, "Okay, the power of branding." Maknanya Jisulife ni, even orang yang berumur pun kenal brand Jisulife ni. Maknanya branding tu sangat penting sehingga orang akan ingat, oh ni satu brand yang mahal tapi berkualiti. Contoh macam Jisulife ni, kita tahu harga dia memang lebih mahal berbanding kipas-kipas yang lain, tapi sebab orang yakin first kali dia punya kualiti. Hang beli dengan harga tu berbaloi, kualiti ada, waranti ada, design pun cantik. So kepada hampa yang dekat luar sana yang mungkin nak orang tengok tiba-tiba sebab kipas saja, hampa tengok beg kuning kat bawah, aku abang betul harga dia tengah 50% diskaun, 200 saja. Tengok beg kuning. Sampai situ saja hari ni. Ciao.